semua janji pagi ini diaturkan oleh Bidang Sosial. Tentulah kita rasa bahawa Datuk Abu yang sepatutnya hadir tidak hadir, nanti Walidi akan memberikan komen tentang ketidakhadiran beliau. Tapi yang penting ialah sebagai bukan sahaja DAP tapi pasukan rakyat keseluruhannya, kita nak melahirkan perasaan yang amat marah dan juga sedih tentang apa yang berlaku dalam kawasan MCC. Dan di sini saya rasa orang ramai telah hilang keyakinan ke atas MCC. Di mana sebelum ini kita tahu bahawa polis yang bertanggungjawab ke atas kematian seorang daripada rakyat Mongolia, sekarang pula SBRM terlibat dalam kematian seorang rakyat Malaysia. Saya amat sedih kerana saya tak tahu sampai bila kita boleh percayai pasukan keselamatan yang seharusnya melindungi kita, tapi yang kita lihat ialah satu demi satu mati begitu saja. Saya rasa bahawa satu siasatan yang penuh, yang bebas, memastikan mereka yang terlibat mesti dihukum. Dan saya ingin ulangi lagi bahawa pegawai yang terlibat soal siasat mestilah ditahan dengan segera oleh pihak polis supaya membantu siasatan. Ini yang pertama. Yang kedua, kerana MACC tak ada kewibawaan lagi, hilang langsung kewibawaan. Kalau nak jalankan apa-apa siasatan, janganlah buat di pejabat MACC, buatlah di pejabat Kerajaan Negeri Selangor ataupun dalam pejabat pembantu masing-masing. Saya rasa barulah mereka selamat. Dan yang ketiga, saya rasa di sini kita sama-sama nak meminta bahawa Perdana Menteri memberikan satu kenyataan apakah tindakan oleh kerajaan Malaysia tentang pembunuhan yang bukan sahaja zalim dan memalukan Malaysia, tetapi menunjukkan kita telah membelakangkan kedaulatan undang-undang. Okey, bagi pihak PAS, kita merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Mendiang di Bengkuat. Oleh kerana beliau Bengkuat dan oleh kerana beliau meninggal dunia di bawah penjagaan SPRM dan di bangunan SPRM, maka satu Suruhanjaya bebas diraja mesti ditubuhkan segera dan penyiasatan rapi mesti dibuat dan pihak-pihak yang bertanggungjawab mesti diambil tindakan segera. Dan ini kita tidak boleh biarkan berlaku kerana kematian dalam tanah ini telah menjadi satu perkara yang cukup lumrah dalam negara kita. Kita kesal dengan keadaan ini dan saya mendesak satu Suruhanjaya bebas ditubuhkan segera untuk menyiasat perkara ini. Dr. Sri, siapa yang ditemui kita tadi? Saya rasa sangat kesal bahawa walaupun timbalan Komisioner Abu Kasim ada buat appointment dengan saya semalam dari itu untuk kita datang untuk mendapati apa yang sebenarnya berlaku mengenai kematian Teo dan Wat Hok. Tetapi beliau tidak ada di sini. Dia ada di Putrajaya dan inilah satu kelakuan yang tidak bertanggungjawab kerana patutlah beliau ada di sini. Tapi apa yang berlaku seluruh negara ada tanya, what has happened to our country? Di mana boleh berlaku bukan sahaja kita ada masalah dahulu, kematian in custody polis. Sekarang, kali yang pertama adalah kematian custody MACC yang baru ditubuh 6 bulan ini. Inilah sangat menjatuhkan image MACC di kalangan para Malaysia. Oleh kerana sekarang siapa berani untuk kerjasama dengan SPRM, Teo Peng Hok atau sangat kooperatif bekerjasama dengan memberi apa-apa maklumat yang perlu, tetapi akhirnya dia menjadi satu bangsa. Dan sungguh pun Menteri Dalam Menteri Datuk Seri Nazri kata janganlah buat anggapan bahawa beliau dibunuh. Tadi saya ada bagi tahu kepada pegawai-pegawai SPRM bahawa sehingga mereka boleh meyakinkan orang ramai bahawa Teo Peng Hok tidak mati oleh kerana kelakuan SPRM, persepsi ialah dia dibunuh dalam kustodi SPRM. Dan sebab itu tak mungkin
image dibolehkan, image SPRM dibolehkan kalau perkara ini tidak selesai, dan ini menjadi satu acid test bukan sahaja kepada SPRM, kepada Perdana Menteri baru Datuk Seri Najib Razak, sama ada beliau akan condone, akan cover up apa yang berlaku, atau rela mengadakan satu siasatan terbuka, Royal Commission Inquiry, to go into the very bottom of what happened in this first case of custody death of MACC. And the people are very angry, the people are very sad, I'm sure a lot are weeping, but it's open to our country. Fahmi, siapa? Siapa? Started this investigation. Kerajaan negeri pagi tadi telah mengambil beberapa keputusan. Pertama, kerajaan negeri tidak lagi membenarkan pegawai-pegawai jika disoal siasat tidak keluar daripada pejabatnya, dan kerajaan negeri akan juga menyediakan peguam untuk menolong pegawai-pegawai tersebut dalam siasatan, dan ini akan dilakukan. Kedua, Teo adalah pegawai dalam kerajaan negeri Selangor, dan kerajaan negeri Selangor telah membuat keputusan untuk memberikan semua perkhidmatan dari segi pengebumian dan segala perkara terlibat dalam menentukan supaya keluarga Teo dan perkara-perkara yang berkaitan dengan acara pengebumian itu dapat dijalankan dengan tertib dan teratur. Kita telah berjumpa dengan Tuan Haji Jaafar tadi selaku pengarah SPRM dan Selangor, dan kita telah menyatakan kepada beliau tentang tanggungjawab beliau dan tanggungjawab untuk memberikan jawapan mengapa Teo yang berada di dalam kawasan di sini telah didapati mati, dan jawapan-jawapan itu mesti dibuat secara cepat. Saya menyokong supaya diadakan the commission, Suruhanjaya Bebas, supaya perkara ini dapat diselesaikan, kerana kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak PPR ini telah ada kalanya menyekat kecekapan dalam usaha kerajaan negeri mentadbir dan untuk membangunkan negeri Selangor. Okey, terima kasih.